Assalamualaikum. Hai, Biologi tingkatan 4, subtopik 10.4, mekanisma pembekuan darah. Pernah tak bila jari terluka, terkena pisau ke atau terkena hujung kertas, lama-kelamaan darah berhenti mengalir dan terbentuk keruping pada kulit? Magic kan? Pembekuan darah ni berlaku secara tiba-tiba. Kenapa darah mesti membeku? Proses pembekuan amat penting bagi mencegah kehilangan darah yang serius daripada badan kita. Pembekuan juga bertindak sebagai perisai menghalang mikroorganisma asing seperti bakteria daripada menyelinap masuk ke dalam aliran darah, di samping mengekalkan tekanan darah di dalam sistem peredaran. Okey, now kita tengok langkah-langkah mekanisme pembekuan darah. Langkah 1, trombosit berkumpul. Apabila berlaku luka, skuad peronda iaitu trombosit akan terus berkumpul dan menyentuh gentian kolagen pada dinding salur darah yang koyak. Trombosit yang pecah akan merembeskan enzim bernama trombokinase atau dikenali sebagai tromboplastin. Seterusnya, langkah 2 dan 3 melibatkan pengaktifan trombin. Enzim trombokinase sangat perlukan bantuan kawan rapatnya iaitu ion kalsium dan vitamin K. Dengan gabungan kuasa ini, enzim trombokinase berjaya menukarkan protein plasma yang tidak aktif iaitu protrombin menjadi trombin, iaitu protein versi yang aktif. Langkah 4 melibatkan penukaran fibronogen kepada fibrin. Trombin yang sudah aktif pula bertindak pantas menukarkan fibronogen iaitu protein plasma jenis yang larut kepada fibrin, protein gentian tidak larut. Langkah 5, pembentukan jaringan. Fibrin membentuk satu jaringan berbenang yang sangat kuat di atas kawasan luka. Jaringan perangkap ini akan menjerat sel darah merah iaitu eritrosit lalu menutup kebocoran darah sepenuhnya. Gumpalan darah beku ini akhirnya mengering membentuk keruping bagi melindungi luka sementara sel kulit baharu tumbuh di bawahnya. Terdapat isu kesihatan serius yang boleh membahayakan sistem ini. Pertama, hemofilia. Hemofilia ialah penyakit pewarisan yang menyebabkan darah lambat membeku atau langsung tidak beku akibat masalah kekurangan faktor pembeku. Pesakit berisiko mengalami pendarahan berlebihan, membawa maut walaupun cuma terkena luka kecil. Kedua, trombosis. Trombosis bermaksud pembentukan darah beku atau trombus di dalam salur darah yang tidak terluka. Sekiranya trombus ini tertanggal dan mula bergerak bebas dalam aliran darah, bekuan tersebut dipanggil embolus atau embolisma dan berisiko tinggi menyumbat salur darah halus. Soalan uji minda, soalan 1. Namakan enzim yang menukarkan protrombin kepada trombin. Jawapannya, enzim trombokinase. Soalan 2. Jelaskan perubahan sifat fizik kepada fibronogen semasa pembekuan. Fibronogen yang asalnya bersifat larut berubah bentuk menjadi fibrin yang berupa gentian protein tidak larut. Soalan kebat. Individu mengalami luka kecil tetapi darah mengalir tanpa henti. Ramalkan penyakit dan puncanya. Individu tersebut kemungkinan besar menghidap hemofilia berpunca daripada masalah kekurangan faktor pembeku di dalam darah yang menjejaskan mekanisme pembekuan. Okey semua, that's all for now. Thank you.